dan salam sejahtera. Alhamdulillah kepada warga-warga utara, orang Penang, orang Kedah, orang Perak yang mana yang mai berjalan dekat Melaka, hampa wajib singgah di Avocado Melaka Famous No. 1. So dekat Waze, dekat map, saya ulang, hampa wajib untuk singgah di Avocado Melaka Famous No. 1. Okey, apa yang hampa boleh dapat dekat sini? Benda yang paling wajib kalau main Melaka, benda pertama orang utara panggil asam pedas. So asam pedas dekat sini dia buat dalam bentuk clay pot. Clay pot ni hampa tahu lah, bila makan dengan nasi putih panas-panas, makan dengan clay pot panas-panas, ya Allah memang sedap. Menu sampingan juga kita ada nasi ayam penyet, coconut shake, pisang cheese, bakso, nasi lemak, kopi. Orang Penang kata kuih cok keria. Kuih cok keria gula Melaka dan juga western food. Okey, apa yang saya nak recommend, benda paling wajib hampa try dekat sini 4 benda. Yang pertama adalah ayak avocado lepa. Ayak avocado lepa ada macam-macam jenis lah. Tapi yang mana macam saya suka yang jenis pure, yang kosong. Memang sedap. Dia punya rasa lemak-lemak, tak ada campuran, buah 100% ori. Dan juga yang buah yang ayak yang kedua adalah coconut shake. Macam-macam ada tambah gula Melaka, aiskrim dan tu. Dia punya rasa dia memang rasa lemak-lemak. So dulu pun saya dah ada yang belilah. Lepas tu yang ketiga adalah kuih cok keria. Orang kita panggil buah kuih cok keria. RM RM1 saja. Mari saya tunjuk satu contoh. Ni kalau orang Penang nampak, dia punya kuih cok keria dia macam buah penampak mak buah. Dalam dia bukan isi kosong lah, memang isi besar, memang sedap. Benda ni hampa kena makan panas-panas. Memang sedap. Okey, yang keempat, benda wajib hampa try adalah asam pedas lepok. Semestinya yang terbaik di Melaka, insya-Allah. Saya tak kata makanan ni sangat-sangat sedap, tapi bagi saya orang utara kena dengan tekak kita. Memang hampa wajib try dekat kedai ni. Lepas tu, dekat sini apa yang special, waktu hampa main, kalau rezeki hampa boleh jumpa dengan pelaris yang masih hidup sejak daripada zaman para miswara. Terima kasih le datang makan di Limungan Melaka. Putih Jibam kat sini. Terima kasih datang sini. Cuba makan. Terima kasih kawan tahu. Dah kemari. Putih Jibam ikut kat sini. Jangan tunggu lagi. Marilah datang ke Avocado Melaka Famous No. 1. Yeah. Mari le bye.